animasi bernama Robozeta. Okay, so akak nak tanya, korang tahu tak Robozeta tu apa? Okay, so akak cerita dulu So Robozeta ni dia macam Power Ranger, di mana sekumpulan ahli yang akan menentang dan melawan raksasa-raksasa dan melindungi rakyat-rakyat mereka daripada musuh mereka, Tim Calavera. Tim Calavera tu siapa? Okay, Tim Calavera tu ialah musuh mereka. Kenapa musuh mereka? Sebab diorang nak something berkuasa daripada Tim Robozeta. Kalau orang jahat ada benda yang berkuasa, bahaya tak? Sebab tu Robozeta kena lawan diorang. Okay, so akak dah mention Robozeta ni ada 5 orang. Tapi atas stage ni kita ada 4 orang je. Ada yang tertinggal ni. So akak brief dulu. Kita ada macam-macam warna. Kita ada warna oren yang nakal. Kita ada yang merah biru, panggil dia macho-macho. Dan sebelah akak ni yang warna hijau tu, dia paling besar tau antara semua orang. Dia macho, gagah berkuasa. Nama dia Rex. Semua boleh sebut hi Rex. Okay, dan satu lagi, Rex ni dia ada secret admirer. Dia ada seseorang yang dia suka. Dia macam siap-siap lah, kadang-kadang dia kacau sebab dia nak attention daripada Robozeta tu. Robozeta siapa? Dia, for the girls, kita ada Robozeta warna ungu. Ayu-ayu perangai dia, Ellie. Semua sebut hi Ellie. Okay, so diorang ni diiringi oleh ketua mereka. Siapa ketua mereka? Ketua mereka Robozeta berwarna kuning. Nama dia Rico. Semua sebut hi Rico. Okay, so macam I mention lah, I cakap macam Power Ranger. Okay, so musuh diorang tak lawan pun diorang. Apa diorang buat? Kita raksasa. Diorang cipta raksasa, hantar ke dia punya Zetania. Zetania tu macam city tau. So diorang hantar raksasa tu nak kacau. Robozeta akan lawan diorang. Tapi raksasa ni dia akan jadi gegasi lagi besar daripada PICC ni. So kalau raksasa gegasi, macam mana Robozeta nak lawan? Diorang size diorang kecil ni je sebenarnya tau. Kalau akak tendang diorang pun mungkin diorang tergolek tau. So apa diorang buat? So di sini diorang ada kenderaan diorang akan gabung dan jadi robot gegasi Robozet. Walaupun comel-comel, jangan main-main tau. So far kita dah ada 4 season, 52 episod. Banyak tak 52 episod? Agak banyak juga kan? Kenapa banyak? Orang rasa cerita ni ulang-ulang je ke? Lawan kalah. Tak, cerita ni mendalam lagi. Okay, cerita ni ada musuh dia bukan Tim Calavera sahaja tau. Musuh dia orang ada lagi. Also, ni 5 orang ni bukan itu sahaja. Ada lagi karakter-karakter. This is why I nak cerita pun mungkin sampai esok. Boleh ke akak nak cerita sampai esok? Nak ke? Sebab korang nak jumpa artis kan? Okay, tak apa. Akak cerita lah. Instead of akak cerita, akak tunjuk boleh? Macam mana akak nak tunjuk? Akak nak tunjuk kartun. Siapa suka kartun? Angkat tangan! So, kartun ni ialah gabungan sepanjang 4 season tu. Okay, tapi sebelum akak tunjuk, akak nak mention lah sekarang kita dah keluar kat Dunia Plus, siapa yang ada Dunia Plus. Dan bulan ni, on 23rd March, kita akan keluar kat Astro Channel. So, siapa yang ada Astro Channel, bulan ni akan keluar, insya-Allah. Okay. Dan siapa yang tak ada Astro, jangan risau, kita akan keluar kat YouTube. Siapa ada YouTube? Angkat tangan. Takkanlah tak ada. Okay, soalan akak mention YouTube. Kalau boleh, siapa yang ada phone, takkanlah tak ada phone kan. Kalau buka, kita ada kat TikTok, YouTube, Instagram. Follow Robozeta Official. Kenapa lah akak minta follow? Mari kita lah support animasi Malaysia. Takkanlah tak nak support animasi Malaysia. Kita nak bangkit ni. So kalau boleh, buka phone, tengok Robozeta Official. And kepada adik-adik, abang-abang, siapa yang tunjuk
10, akak ada free gift. Nak free gift tak? Okey, so sebelum akak tunjuk video, akak nak tanya beberapa soalan boleh? Sebab akak nak bagi hadiah ni. Okey, so akak nak tanya siapa yang fokus ya? Okey, siapakah nama Robozeta kuning? Sini, cepat dapat. Cepat. Dah ada pula. Bukan. Siapa tahu nama? Ya Allah, kesana pula. Iko? Betul! Okey. Satu lagi soalan before aku tunjuk. Okey. Robozeta ada berapa season? Akak dah mention dah. Cepat. Siapa cepat dapat. Okey. Oh, banyaknya. Okey. Cari siapa? Okey, cari akak buat. Sama-sama cari. Siapa betul akak bagi hadiah. Okey? Itu episod saya. Okey, jadilah season. Okey, 1, 2, 3. Betul. Ada 4 season dan 52 episod. Okey, so akak bagilah. Diorang betul, cuma soalan tu terbalik sikit. Ni button badge. Okey, kalau siapa yang still nak free gift, senang je. Follow social media kita orang bagi. Minta parents bagi tahu mak ayah. Mak, follow lah. Nak button badge, nak hadiah. Okey, so tanpa membuang masa. Okey, nanti datang ke akak tunjuk. Okey, so tanpa membuang masa, kita tengok season Robozeta 4 season.